Forex trading bukan trading yang sebenar, kau tak percaya? Ini aku nak tunjuk. Dalam dunia bisnes, ada jual dan ada beli. Sebagai pemula, kita tak ada apa-apa pun stok. Zero stock. Sebab kita baru saja nak mula. Jadi, benda pertama yang kita kena buat adalah buy stock. Mestilah kena beli dulu. Kau nak jual barang apa kalau kau tak ada barang tu? Tapi yang peliknya, dalam forex trading, kau tak ada apa-apa stok, tapi kau boleh sell. Padahal kau belum buy. Tiba-tiba kau sell. Kau tak ada stok, tiba-tiba kau sell. Kau jual apa? Cuba kau fikir balik. Kau jual apa? Kalau kau kata kau jual beli mata wang, kau tetap kena beli dulu baru kau boleh jual. Okey, yang tu yang pertama. Kita pergi yang kedua pula. Okey, kalau kau betul-betul jual beli mata wang, kat mana kau punya total stok kau? Boleh kau tunjuk ke? Ramai trader forex yang main gold kan? Boleh kau tunjuk ke berapa total gold yang kau dah beli? Berapa gram emas yang kau dah simpan? Aku ambil contoh dalam apps Public Gold. Dia orang beli gold, ada tulis, ada nyatakan berapa total gold yang dia orang dah simpan. Dan dia orang boleh pilih nak jual semua ke, nak jual separuh ke, nak jual suku ke, nak jual 0.1 gram saja ke. Itu semua dia orang boleh pilih. Dan yang selebihnya kalau dia orang nak terus simpan, dia orang boleh terus simpan. Sama juga dengan BTC USD. Kononnya trade Bitcoin. Padahal tak ada pun stok Bitcoin tu. Sepatutnya kalau kau kata kau beli Bitcoin, kau mesti ada simpan stok tu. Kat mana dia? Tak kisahlah mata wang apa sekalipun, kalau kau kata kau jual beli mata wang tu, bila kau beli kau mesti ada stok dia. Okey, nombor 3 pula. Basic dalam bisnes, kita mesti beli stok dengan harga yang rendah. Contoh, beli pada harga 10. Kemudian kita tunggu dia naik 100. Okey, kita jual pada harga yang mahal. Jadi itu cara untuk kita buat keuntungan dalam bisnes. Dalam forex trading, kau beli satu barang dengan harga rendah, kau tekan buy dengan harga 10. Bila dia naik ke harga 100, kau bukan sell. Dalam forex trading, di sini dia orang bukan sell, tapi dia orang close. Di sini dia orang open. Kenapa 100 bukan sell? Kenapa? Kalau tekan sell, dia akan buka satu trade yang baru, yang berasingan. Sini buy dan di sini sell. Dia akan jadi satu trade yang berasingan. Jadi tak logik. Sini kita open buy, tiba-tiba dekat 100 kita close. Apa maksud dia close buy tu? Apa maksud kau open beli, lepas tu kau close? Apa maksud dia? Dalam bisnes, kau beli, lepas tu kau jual, bukan kau close. Betul tak? Dalam bisnes, 10 ini kita buy, dia naik menjadi 100, sell kan? Ini yang logik dalam bisnes. Bila kau dah beli, kemudian kau sell, kau jual pada harga yang tinggi. Itulah cara nak buat untung dalam bisnes. Tapi dalam
dalam forex trading bukan sell tapi close. Boleh jawab ke? Apa maksud close kau punya buy? Ini menunjukkan yang kau sebenarnya bukan beli. Kau bukan beli barang tu. Kau bukan beli dan jual. Okey, satu lagi. Dalam bisnes, bila satu barang tu harganya 100, kau tekan sell, kau jual, tiba-tiba dia turun kepada 10. Daripada 100 kau sell, dia turun kepada 10. Macam mana kau boleh dapat untung? Tak logik dalam bisnes ni, tak logik. Bila harga jatuh kita untung, tak logik. Bila berjual beli, kita jual pada harga 100, dia turun harga kepada 10, tiba-tiba kita kata kita untung. Tak logik. Dalam forex trading, kau sell, open sell, kau open sell, turun kepada 10, kau close. Apa maksud dia? Apa maksud kau open sell, lepas tu kau close? Apa maksud dia? Sebab tu aku cakap forex trading bukan jual beli yang sebenar. Kalau forex trading tu bukan jual dan beli, habis tu dia orang ni buat apa? Sekarang aku nak beritahu korang kenapa dalam forex trading ada open dan close. Kenapa? Sebab yang sebenarnya dia orang ni tengah main game. Dia orang main game dengan broker. Broker cabar pemain-pemain ni untuk teka ke mana arah graf tu. Kalau tekaan dia orang betul, dia orang untung. Kalau tekaan dia orang salah, dia orang akan rugi. Jadi dengan ilmu yang dia orang ada, dengan kemahiran yang dia orang ada, dia orang membuatlah analisa, tengok news, tengok macam-macam. Dia orang buat keputusan graf tu akan ke mana. Okay, sell maksudnya adalah turun. Buy maksudnya adalah naik. Jadi bila dengan analisanya, dengan ilmu di dadanya, dengan news yang dia baca, dengan segala analisa lah dia buat keputusan graf tu akan naik, jadi dia letak buy. Dia open buy. Kemudian bila graf betul naik, dia close, dia profit lah. Tapi kalau dia salah buat keputusan, dia letak buy, dia open buy, dia anggap graf akan naik, tapi graf pergi ke bawah, maka dia rugi. Dia orang main game, dia orang bid dengan broker. Jadi dia orang open game and then dia orang close game. Sebab tu ada open dan close. Sebab tu bukan buy dan sell. Sebab tu kalau dia open buy, dia kena close buy. Kalau dia open sell, dia kena close sell.